Bahagian Pengembangan Perikanan Malaysia telah melaksanakan program My Agro Premier Perikanan MyAP. Program ini merupakan satu pendekatan baharu secara khusus dan berfokus. Ini bertujuan merealisasikan transformasi usahawan selaras dengan Dasar Agromakanan Negara DAN 2.0. Tujuan utama program ini dilaksanakan adalah untuk mewujudkan daya saing di kalangan usahawan-usahawan pemprosesan berasaskan perikanan. Jabatan Perikanan Negeri Selangor tidak ketinggalan dalam memastikan agenda negara ini tercapai. Kumpulan sasar yang layak untuk menyertai program MyAP ini adalah pengusaha produk perikanan sama ada secara individu maupun kumpulan. Setakat ini, Jabatan Perikanan Negeri Selangor telah pun mendaftarkan seramai 41 usahawan dan untuk tahun 2023 kita mensasarkan sekurang-kurangnya tambahan sebanyak 10 lagi usahawan. Di antara projek-projek yang telah Jabatan Perikanan jalankan adalah projek anak angkat, projek inkubator pemprosesan dan projek percubaan dan juga demonstrasi. Pada permulanya, saya memulakan perniagaan saya secara kecil-kecilan dan produk yang kami keluarkan cuma lebih kurang dalam 20 hingga 30 kilo saja sehari. Sehinggalah pada tahun 2000, saya mendapat tahu yang Jabatan Perikanan ada menyediakan khidmat bimbingan dan bantuan kepada peniaga. Tuan Haji Wan Abdul Wahab daripada syarikat Idawan Enterprise telah datang ke Pejabat Perikanan Daerah Gombak Petaling untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan projek anak angkat Jabatan Perikanan. Saya telah dipilih menjadi usahawan perikanan melalui projek anak angkat. Saya telah dihantar berkursus dan diberi bimbingan dan bantuan untuk mengembangkan lagi perniagaan saya. Saya menubuhkan satu syarikat yang saya beri nama Idawan Enterprise. Antara produk keropok yang dikeluarkan syarikat kami ada beberapa jenis, antaranya keropok leko asli, keropok leko nipis, keropok leko tebal dan keropok leko berbola. Selaras dengan pembangunan teknologi terkini, program MyAP juga memfokuskan kepada penggunaan aplikasi IoT ataupun Internet of Things yang merangkumi jaringan perniagaan dan juga platform pemasaran digital. Untuk memastikan produk kami mampu berdaya saing, saya sentiasa mengolah dan melakukan perubahan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, termasuk dari segi campuran ikan, tepung yang sesuai dan bahan-bahan lain. Kami rasa macam resepi ayah buat keropok ni sedap. Dan bila kita tengok orang ramai pun boleh menerima resepi yang dibuat oleh ayah ni. Kami dah beroperasi dari tahun 1986 hingga sekarang lebih kurang 36 tahun. Nama syarikat baru kami ialah Kimi Ocean Food Industries Malaysia Sdn Bhd. Kami memilih syarikat Kimi Ocean Food Industry Malaysia Sdn Bhd sebagai salah satu MyAP yang berjaya memandangkan pengeluaran bulanannya yang tinggi dan juga peningkatan jualan yang berterusan. Di antara pencapaian yang dicapai oleh syarikat Kimi Ocean ni, pada tahun 2015 kami telah dipilih oleh Jabatan Perikanan Negeri Selangor sebagai pemproses terbanyak bulanan dan pada tahun 2017 telah dipilih sebagai pengurusan syarikat terbaik. Pengeluaran syarikat kami kini telah mencecah 11 hingga 13 tan setiap hari. Di antara bantuan yang telah diperoleh oleh syarikat Kimi Ocean ni adalah seperti khidmat nasihat teknikal, kursus-kursus dan juga bantuan peralatan input pengeluaran. Saya mendapat bantuan daripada Jabatan Perikanan. Bantuan-bantuan tersebut adalah seperti mesin, dapur, rak-rak dan lain-lain. Saya juga mendapat bantuan grant bagi menaikkan taraf premium saya bagi mendapatkan sijil halal. Sebelum kami dapat bantuan daripada perikanan ni, target produk kami tak dapat dipenuhi. Dan selepas kami menerima bantuan daripada Jabatan Perikanan ni, kami semakin mampu memenuhi permintaan daripada pelanggan-pelanggan kami walaupun tidak 100%. Jumlah keseluruhan pekerja di syarikat kami pada masa ini lebih kurang dalam 80 orang. Untuk meraihkan pekerja, setiap tahun kami memberikan bonus, memberikan hamper, jamuan makan dan jamuan hari raya khas kepada semua pekerja. Antara sumbangan yang kami lakukan ialah memberi bantuan untuk membesarkan sebuah surau. Setiap tahun di bulan Ramadan, kami membuat bubur lambuk untuk diagihkan pada penduduk setempat. Program pembangunan usahawan seperti MyAP akan merealisasikan transformasi usahawan selaras dengan Dasar Agromakanan Negara.
Semoga industri perikanan akan terus berdaya maju.